YB, betul ke Malaysia boleh buat satelit sendiri? Mestilah ada. Tapi mungkin apa yang korang tak tahu, Malaysia sebenarnya dah lama bina satelit sendiri. Tahun 2000, Malaysia lancarkan Tyongsat-1. Fokusnya adalah komunikasi dan latihan. Waktu ni jurutera tempatan kita mula belajar bina dan kendalikan satelit sebenar. Tahun 2009, Razaksat dilancarkan. Satelit pemerhatian bumi. Data dari angkasa bantu kita faham keadaan permukaan bumi di kawasan Khatulistiwa. Kemudian, tahun 2018, UiTM-SAT-1. Universiti pula bina satelit sendiri yang turut melibatkan bakat anak muda universiti kita. Jadi, mereka bukan sekadar belajar teori. Mereka bina, uji dan kawal satelit sebenar. Tahun lepas, 2025, USMA-SAT-1 dibangunkan oleh syarikat tempatan Malaysia. Satelit ini fokus pada data image beresolusi tinggi untuk pertanian, alam sekitar dan pengurusan sumber. Dan yang terbaru, UiTM-SAT-2 dilepaskan dari Stesen Angkasa Antarabangsa ISS. Digunakan untuk penyelidikan lanjutan, latihan dan kolaborasi antarabangsa. Yang menariknya, MOSTI turut terlibat memberikan sokongan dalam pembiayaan projek sebanyak RM500,000. Ini menunjukkan bagaimana pelaburan terhadap pembangunan teknologi boleh memberi manfaat kepada negara dan rakyat.